Pernah tak dalam satu keadaan di mana kita membuat keputusan berdasarkan kepada penelitian kita terhadap sesuatu benda yang kita lihat trendnya semakin baik, semakin meningkat pada setiap masa. Akhirnya kita buat keputusan untuk membeli, untuk memutuskan sesuatu perkara berdasarkan trend yang semakin meningkat ataupun trend yang positif tersebut. Ini disebut sebagai induction ataupun thinking inductive. Dalam buku The Art of Thinking Clearly, Rolf Debely menyatakan induction ini adalah satu bentuk di mana keputusan dibuat berdasarkan kepada kita melihat trend terhadap sesuatu peristiwa. Kita sering dimomokkan dengan situasi tertentu. Contoh yang boleh saya berikan berdasarkan kepada buku ini adalah dia sebut bagaimana seorang pelabur saham membuat keputusan untuk melabur, di mana pada peringkat awal dia dikemukakan, diberikan data-data yang menunjukkan bahawa saham itu sentiasa meningkat pada setiap hari. Akhirnya apabila melihat keadaan ini, seorang itu terus membuat keputusan untuk melabur dalam saham tersebut, dan akhirnya apa yang berlaku? Saat saham itu menjunam, dia mengalami kerugian yang sangat besar. Jadi keputusan untuk melabur tadi disebut sebagai induction kerana melihat trend menaik sehingga dia lupa kepada untuk berhati-hati ataupun berwaspada dalam membuat keputusan. So inductive thinking ini mengajar kita untuk berhati-hati dalam berfikir, jangan terpengaruh dengan trend yang kita lihat. Perlu ada reserve sedikit kepada berhati-hati ataupun berjaga-jaga.